Ramai yang kuat bekerja tetapi tidak kaya. Kita semua kuat bekerja siang malam. Tetapi peliknya, duit tidak pernah cukup. Ini adalah satu persoalan. Tuan-puan, masalahnya bukan pada pendapatan tetapi pada cara kita simpan. Bila hasil kerja keras disimpan dalam bentuk duit, nilainya semakin lama semakin susut sebab inflasi ataupun terguna. RM100 hari ini tidak sama nilainya seperti 5 tahun lepas. Kerja kuat tapi simpan di dalam bentuk yang senang bocor. Orang bijak bukan sekadar kerja kuat tetapi simpan hasilnya dalam emas fizikal. Nilainya kekal walaupun ekonomi berubah. Kata mentor saya, Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i, kerja kuat ini penting tetapi jika duit yang disimpan dalam bentuk yang senang bocor, hasilnya tetap hilang. Jadi tuan-puan, apabila simpan di dalam bentuk emas, barulah hasil kerja keras tadi kekal nilainya. Kerja kuat itu usaha, simpan bijak itu adalah strategi. Mulakan simpanan emas serendah RM100 dan ke atas melalui akaun emas Gap. Tuan-puan, untuk mulakan tabungan, terus hubungi saya untuk bimbingan. Like dan follow video ni untuk info emas yang seterusnya. Assalamualaikum.